Cuba dia. Ini hak yang clear. Clear? Buat dekat. Kem ada dah macam mana? Halo. Tak ada dekat. Hari ni kami nak ke Thailand. Thailand, welcome to Thailand. Hatnya kita ke Hatnya. Sawadika. Okey. Nak cakap baru hari ni kita ke Hatnya. Pergi makan tu, kita pergi makan tu. Sekarang awal lagi 7.33. Kita baru nak gerak. Kita daripada Kulim. Semua kita kumpul kat rumah kumpul kita Kulim. Kita bergerak, kita on the way, slow lah. Tak ada rasi apa pun. Okey. Okay guys, kita dah sampai Kencana Legend. Kita makan dulu lah. Sekarang ni member tak sampai lagi. Member lepas member. Ada no YB je no. Ha? YB pada no. Apa order ni? Dah makan tak order ni? Order makan. Apa order makan ah? Ante kahwin. Okey, terima kasih. Baik. Tekan ni. Tekan lah. Okay, jom. Kita dah makan dah. Kita nak gerak ke Bukit Kayu Hitam lah. Member kita pergi sana. Jadi kita park sini. Kita nak on the way. Jom. Semoga dipermudahkan lah semua urusan kita hari ni. Dia buat laju. Pukul 9 lah. Dah kat Gurun dah ni. Gurun dah. Dah ada Gurun lagi. Mau masuk kawasan Pendang. Pukul 9 nak buat lagi. Kita semua dah border, pos semua, pasport semua dah. Jadi dah masuk daerah. Member kita laju, semangat dia macam duduk depan tu lah. Gang, kita isi minyak dulu. Bateri pun tak apa banyak lah ni. Nak jimat-jimat sama. Kita isi minyak. Sekejap lagi kita jumpa kat border lah. Ok, kita dah settle dah border Malaysia. Nak masuk border Thailand pula. Sawadi. Okay. Ni Malaysia orang Malaysia. Ok guys, kita sekarang nak ke makan. Kita nak pergi Dim Sum Station. Dim Sum Sapura. nak pergi makan sana. Lepas tu makan masakan Thailand pula. Oh, dengar oh. Kita makan Malaysia pula. Alamak. Tukar selera. Memang kita tukar selera. Okay, jom. Tunjuk apa. Okay. Jaga image ha. Okay, pemilihan menu sedang bermula. Okey, Jam. Lagi punya idea apa yang ayah ni. Ya, okey. Makan pau.
Ini tak boleh. Okey. Aktif mana kau kan? Baik. Thank you. Jom. Kita nak ada tunggu dia. Okey, kita dah siap makan ha. Semua dah makan dah, semua kenyang ha. Jom kita ke Campuak Camp. Campuak Camp mana? Campuak camp. Campuak Camp, kita tengok gajah-gajah. Gajah sini cakap Thai. Jom, kita pergi tengok. Okey, dah sampai dah. Itu orang lalu ke? Rindu dengan kaki tu. Ora. Ora. Siapa tiba lagi? Okey, dah pun sampai kat Campuak Camp. Kita masuk dulu tengok apa yang ada. Sini mari. Ni tiket menembak. Kita semua muka-muka nak menembak ni. Oi, aku rekod. Oh, ni dah bergajak ni. Ha? Mai dia tengok sikit. Ha. Okey dia. Ni owner. Mai dia tengok Berapa? Oh, headshot kena bawah. 5. Satu headshot. 8. Ni tengah ni. Mana ada orang tak kena. Lagi tu satu je. Satu tak kena. Oh dia noh. Bawah. Banyak ni ada bak 15 biji. 15 biji kena 2-3. Di mana nak berjihad ni? Okay guys, kita pun selesai main tembak ni. Tembak-tembak tu dalam kau tembak lah. Kalau jajah pun ada area-area ni. Jajah ada belah-belah dalam sana. Boleh, tak cukup tinggi. Tak cukup tinggi. Nanti awak dah besar. Oh, ni dia kacau aku. Bongok betul. Aku bagi betul-betul depan muka. Baru macam lebih kurang dengan dia tu. Memang sial tu. Oh, boleh sana.
Ya. Ni ada sekok ni. Duduk main telinga aku. Okay gang, kita baru settle tengok gajah. Lepas tu ada satu lagi gajah terlepas. Itu gajah hijau. Tak ada apa, kita nak beli barang. Nak ke homestay. Kita nak ke homestay, sebelum tu pergi 7E dulu. Pergi 7E dulu, beli makan. Lepas beli makan, dah beli homestay, dah rehat-rehat. Malam kita jalan pula. Tak ada apa dah. Nampak tu je. Ciao. Okay, sekarang kita menuju ke kita punya homestay. Kita nak ke 7E dulu beli makan. Burger ke apa ke, makan sikit-sikit lah Abang untuk sampai ke 7 lagi. Pulut ayam tu nak beli pulut ayam. Sebab kita nak keluar balik ke Lee Garden ke, nak keluar malam tu. Kita akan nak keluar lepas maghrib, lambat sikit takut dapat kan. Kita beli tapau sikit lah. Okay, jumpa sekejap lagi dekat 7E. Pergi belanja tu. Dah. Duk. Ni kat Malaysia tak ada mat. Memang tak boleh ya. Memang tak boleh lah. Ada tak? Ada. No hot. Ni paling orang Malaysia main selalu cari benda ni kan. Buat dapat lu main singa. Cipi. Ni tak? Okey. Dah sampai. Ni homestay kita lah. Homestay kita. Mau muka nak rehat-rehat dulu. Kita rehat-rehat dulu. Kita makan-makan dulu. Seimbang kita keluar lagi lah. Mimbar ni semangat ni. Bawa balik ocor ni mai. Semangat. Nak bagi kata-kata sikit tak? Malam ni jangan nakal. Alamak. Suara hingin. Tapi kasut. Tak kasut Tengok sikit. Wah. Padu bersih ni, bersih tak ada kotak Pak masak untuk malam ni. Buatkan. Aku takut aku tak lagu. Tak apa. Kita kejut. Tak apa. Memang dah tengok. Bilik kita dah mana? Ada memang murah lah. 233. 33. Jom kita rehat dulu. Kita pergi makan. Tak ada nak tutup lagi. Ada orang resmi. Ikat kat rumah. Ini lawa ni. Tak tahu nak mana burger mana. Okay guys, kita mandi dulu, kita makan dulu. Kita jumpa malam tu lagi lah. Tu. Tak ada dalam ni lagi. Woi, nampak? Dah pulak nak nampak dah pulak. Okey nampak. Nampak dia. Tengok tu. Dia siap pulak lah. Tu kan saya kali pak betul lah. Jom nak gerak ke Lee Garden. Kita pergi rondah sana Ustaz. Ceropok ni.
Ha, pandai pun. Tengok muka pandai pun. Umur aku macam ni. Pandai pun. Ingat kuda lah. Jom. Suasana malam. Wah. Kita nak pergi kasut benda. Kita nak pergi tengok kasut benda. Tengok kasut Paul yang style-style member kita. Kucing ni gemuk. Kau makan apa? Okay, jom. Jom. Kita pergi tengok kasut. Pungsang lah. Ambil ni kan? Mana biar? Ambil beg. Selok. Okay. Kita duduk cari lagi. Tengok apa dia yang elok-elok. Kita tak beli. Boleh cari sandal lah, sandal. Kalau semua member berselam tu, kita tengok tak apa dia yang dia beli lah. Oi. Buat paranormal. Tanya gitu. Ha, betul. Lawa tepuk depan. Jom gerak ke tempat lain pula. Guys, sampai Florida Night Market. Sepak je. Ni tinggal. Dia pakai tu. Dia nak udang. Padu lah. Lepas ni duk pusing tak habis lagi. Cari. Ya. Mantap lah. Belanja lah. Okey lah, ambil je. Ya. Tengok muka ni. Lihat ni lu. Makan macam? Donat udang pelik. Donat udang. Hai makan weh. Macam mana? Macam sate ayam. Sate ayam. Ada siput tu. Biar. Habis. Dia beli teh. Aku tak beli. Zat belanja. Orang kaya. Ni belanja. Padu lah. Ya. Tadi kita nak ke Lee Garden lah. Lepas ni Mau makan dulu. Mau makan dulu. Dia makan. Minum ayak tu. Dan aku beli yang apa yang aku beli kerabu. Ni kita bawa ustaz seorang. Bukan bawa kita ronda. Ni bawa Benda. jalan-jalan. Budak ni first time keluar Malaysia. Oi. Tak ada, ni bagus punya orang ni. Alah first time keluar Malaysia, tak pernah keluar Malaysia. Kita bawa ni. Bapak orang pun tak pernah keluar Malaysia ni. Askar. Yang ni, ni askar pencen. Buat mat juga. Dengan
Kalau nak sampai, hampa jumpa parking ke bawah. Kau parking ke? Nak jumpa parking. Dia parking tu. Kalau payah. Dia parking tu. Ada apa kosong betul lah. Suasana malam Ini suasana malam. Kita sekarang nak pergi Lake Garden. Kena patah balik daripada Florida night market tu. Patah balik lalu belah ni. Kita ada ni nampak ke tak aku cakap ni? Nak bungkus ni. Kita cari makan tu. Kita. Ini insek. Air pecah. Jom balik. Dah makan, jom balik. Kita menuju ke kita punya ni homestay kita. Padu-padu. Oh, mampu ikut puak ni. Dah sebalik rumah pun nak makan lagi. Aduh. Puak ni kerja makan dah puak ni. Puak tengok saya buat lagi. Ni hak ni kepala ni. Tadi bukan makan nasi dah tadi dengan aku tadi. Cukup. Thank you. Kenal sama juga. Cor ni lepak. Cor ni lepak. Pergi ni. Jadi nak pergi ke mana? Ha? Mana? Pusing-pusing. Pound. Pusing-pusing lagi. Pusing-pusing. Kenyang tadi makan lah. Dia kencing ni berak tak lambat. Padu tu. Hari makan ni burger. Hari makan burger, berapa kali dah makan burger. Hidup korang ni makan burger 2 kali lah. Kenyang ni tu. Tidak ke? Tak maaf. Makan kedarah dah. Kita balik Lena. Member kita seorang mata merah. Member kita Syam. Dia balik kerja malam. Kerja malam. Tidur 2 jam lah. Kasihan dia. Jumpa dekat homestay. Okay guys, morning. Sekarang ni pukul 7.53. Kami bangun awal tadi, pukul 6. Okay guys, sekarang ni kami nak jalan kaki. Tapi anjing ramai. Bukan anjing banyak, anjing ramai. Tu pepatah steady. Weh, tu pepatah steady habis. Jaga kaki. Alamak, dia masuk itu. Weh, aku rasa kena nak kereta. Bukan masalah pandai. Tu 5 ekor depan tu. anjing ramai. Bukan anjing banyak, anjing ramai. Ramai tu. Kira ramai. Tengok. Pak Long steady, Pak Long. Pak Long tidur tenang aku. Aku duk panggil. Siapa aku dah? Nanti aku tenang. Tu? Aku tak boleh tidur dah. Ya. Betul tenang aku lah. Oh dah. Aku ajak sembang tu. Leno. Aku siap rengkuk ni. Kau tak ada ajak. Kita 4 orang boleh ke? Boleh. Memang boleh. Aku takut tak boleh. Anjing tu tak boleh. Aku tak ni. Aku tak yakin. Jom kita pergi 7-Eleven. Tak boleh. Cakap saya kalau ada dikai. Boleh. Nak ke mana ni? Siaran pagi-pagi. Pusing-pusing ah. Pusing-pusing. Ronda pagi. Suasana haknya di pagi hari. Tengok suasana. Mana member kita lagi 2 orang. Tu hanyut. Dan juga alam mimpi. Hilang ah. Hilang.
Syam comel, Syam comel. Macam macam lotus lah. Cari makan tu Zat. Dalam Ustaz kata. Tanya dia. Nampak dia ada nasi lemak dalam bakul dia. Tu dia nak makan. Cari nasi lemak, cari roti canai. Dia nak makan. Ni nasi genak tak ada pada payah. Dia jual nasi lemak tu lagi. Ha? Nasi dia ambil. Okey. Dua pisang tu dia bagi hang makan. Oi, cara ni marah ni cara ni. Bukan dia marah. Bila? Dia hang kambing. Alamak. Cara dia dah marah kat aku. Tak, rumah dia marah. Hang. Aku lah. Alah. Dak. Nak motor dia apa? Dia bagi dia aku tu. Tak makan? Ya, aku buka. Bunyi plastik apa? Bunyi plastik buka. Dah ni dah keluar pada CBE. Kita nak ronda-ronda. Ada satu jalan je untuk balik ke punya homestay. Jadi ronda-ronda saat tengok. Lepas pada jalan belakang, patutnya kita pakai jalan tu balik. Saja balik jalan lain kan. Check out. Kita dah check out dah. Dah pukul 12. Kita nak ke mana? Petak bagi tahu lupa nak tanya tadi. Ni rekomen lah. Best lah sini. Tak ada ganggu siapa-siapa kan. Dah duduk sini. Kira jauh sikit pada orang. Kan jauh pada orang macam mana. Pasal sini kan jadi rumah banyak. Dah ada rumah yang elok sikit. Ni dah rumah besar-besar di Rena ni. Kira cantik lah sini. Kalau nak ramai-ramai, kalau takut isu ke apa ke, jadi okey lah. Okey guys, kita dah sampai Kaisong. Ada cakap bapak. Kaison, sawadi. Jom. Oh, ada baju-baju dia. Muka hang tak mau. Dia naik pas. Pak Long marah. Nak beli baju. Dia dah bagi dah ke tak Belum. Bagi 3 Dua orang ni, 2 orang. Ni dah settle dah beli dekat Kaison. Sekarang kita nak pergi ke Rusdi Noodle. Kita nak ke Rusdi Noodle. Kita pergi maju semua. Rusdi
Rushdie buat noodle. Udah hari ni geng-geng bikers ramai. Mana Z? Abang jenis ni dia makan ni apa lah bukan apa. Nasi apa? Siap. Nasi apa? Oh, nasi ni ya. Nasi goreng, nasi patapau, nasi paprik kari, nasi putih lodak. Itu bagi tiket saya. Kita nak. Sesi pemilihan menu. Menu banyak geng, menu banyak. Cuci mulut lah ni. Aku tengok dekat ni TikTok famous ni. Wah ni. Ni soybean. Satu je. Ni apa dia? Crispy Ruby. Oh tu ya. Kita sudah sampai. Tu kuah teh set. Set apa? Cik tu. Masih apa beb? Kuah dah buka aku. Ada hari ni? Ada. Ada nak cakap apa-apa ke? Tak pedas. Pedas kan? Merah menyala. Sekejap nak cakap apa-apa. Rajak korang undok. Rajak cabai tu ha. Nangis nama. Cik, ada nak cakap apa-apa ke? Apa tak pedas? Maknya. Belum? Biar repeat. Repeat. Jat. Macam dia lagi semua. Oh, itu dah. Sekejap tak terkata dah. Itu bateri dia 50% lah. Ya. Jadi Pasal ni Crunchy Ruby. sedap. Ya apa ubi kayu? Dia soya bean punya ni. Tak aku dah habis. Sedap ni semua ni. Okay, jom. Dah cukup puas lah. Beli makan. Dah duit balik lah. Sekarang ni kita ada kat Anyai lagi. Kita pun bawa ke Danok. Kita duduk airport kat Danok sat. Lepas tu kita masuk border, kita balik lah. Tak lakar. Okay, jemaah umrah. Okay, dah dapat dah. Sekarang nak bergerak balik Kita akan bergerak ke Sadao. Kita akan duduk kat Sadao tu, semayang apa sat. Siap-siap diri, makan-makan apa sikit kalau nak makan. Cukup time kita balik jumpa kat Sadao. Sedap. Last checkpoint Beli kacang Danok. Habis nak buat habis. Okay geng, kita ada kat Sadao, kat Danok ada kat sini. Kita lah beli kacang-kacang ni, kita nak balik Ada? Tak ada dalam. Jom. Jom. Kita nak masuk border Okay, jom. Okay, ni last video untuk hari ni. Untuk video ni last perjalanan kita ke Thailand. Ni last kot. Okay, aku masuk border dia, aku tak buat video dah. Okay, mana yang tengok video ni, thank you yang klik video ni, tengok tonton video ni. Okay, tu je. Jangan lupa like, komen dan subscribe Sebab aku buat video ni, member-member dah tengok. Kita buat video, kita kasih video malam. Pada waktu Malaysia sekarang 9:22.
Itu.